Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung video kali ini untuk belajar tentang cost volume profit analysis. Okey. Perkara pertama yang kita nak fahami apa itu cost volume profit analysis. Ia adalah teknik bagaimana kita melihat hubungan di antara kos, jualan, unit dan juga untung. Bagaimana kita melihat perubahan-perubahan ini memberi kesan kepada keuntungan syarikat. Okey. Okey, jadi kita akan perkara pertama yang kita perlu belajar. Okey, tema pertama yang kita perlu tahu ialah apa itu break even point ataupun dalam bahasa Malaysianya titik pulang modal. Okey, break even point adalah apabila pada satu titik itu pertemuan di antara total revenue sama dengan total fixed cost dan total variable cost. Okey, maknanya dengan total cost lah. Di mana dalam keadaan itu tidak ada untung, tidak ada rugi. Okey, kita bayangkan sekarang kita tunjuk graf. Okey, graf part CY iaitu cost price dan part CX kita panggil unit, dan ini adalah yang kita panggil total garis total revenue, dan ini adalah garis total cost. Okey, jadi lihat pertemuan itu, pertemuan itu yang kita panggil ini yang kita panggil break even point ataupun titik pulang modal. Okey. Jadi dilihat di situ, kawasan di bawah tu adalah rugi, kawasan di atas itu adalah untung. Jadi di tengah-tengah lah, tak rugi tak untung. Okey. Sekarang kita nak lihat bagaimana kita menggunakan break even point ini untuk pembuatan keputusan. Kita beberapa pengiraan perlu kita ketahui. Pertama, bagaimana kita kena faham konsepnya. Pada dasarnya break even point itu adalah pada keadaan total revenue bersama dengan total cost. Jadi saya untuk melanjutkan pembelajaran, kita berikan huruf-huruf singkatan yang biasa kita gunakan dalam pengiraan accounting berkaitan dengan CPP, dan kita beri nilai. Contohnya dekat break even point, katalah kita bagi nilai X, price kita letak P, variable cost kita letak B, dengan fixed cost kita letak E. Ini adalah tujuan untuk memudahkan penggunaan formula sajalah. Okey, katakanlah pada dasarnya tadi pada keadaan break even point total revenue sama dengan total cost. Jadi kita gantikan total revenue sama dengan total cost, kita gantikan variable cost tambah dengan fixed cost, kerana total cost itu adalah combination antara variable cost dan fixed cost. Okey, jadi total revenue kita gantikan dengan P darab X, kerana P adalah selling price darab dengan unit, sama dengan variable cost. Variable cost dia bergantung pada unit, jadi B kita darabkan dengan X tambah dengan fixed cost. Kita namakan fixed cost itu sebagai E. Jadi inilah yang kita panggil P darab X sama dengan BX tambah E, dan kita panggil formula ini menggunakan mathematical method. Okey, kaedah matematik. Dalam exam kadang-kadang disebut gunakan kaedah matematik. So inilah formula dia. Okey, kita ada lagi satu formula yang kita panggil contribution margin method, di mana datang asalnya formula contribution margin method ni adalah datangnya daripada formula mathematical method juga. Cuma kita ringkaskan. Bila kita ringkaskan, kita bawa pergi kiri, bawa pergi kanan, kita faktorkan X, dan akhirnya kita dapat X bahagi dengan X sama dengan A bahagi P tolak B, kerana kita melakukan kita ringkaskan formula matematik method tadi. Itu saja. Okey. Jadi kita nak gunakan formula ini, kita ada lagi satu formula. Kalau disebut tadi dalam keadaan break even point, iaitu tidak ada untung, tidak ada rugi. Kalau dalam kes ada disebut untung atau rugi, ada sedikit perubahan pada formula, iaitu kalau dekat mathematical method tu, kita kena tahu bahawa profit datangnya daripada total revenue tolak total cost. Dan kalau kita tukar kepada kita punya simbol-simbol tadi, profit sama dengan total revenue tu, total revenue ganti P darab X tolak total cost adalah combination antara variable cost per unit darab unit tambah dengan A. Okey, yang ini formula mathematical method kalau untuk cari untung. Okey, untuk contribution margin macam tadi juga, dia datangnya daripada formula mathematical method. Cuma kita akan ringkaskan contribution margin method ni punya formula matematik tu, kita ringkaskan, kita bawa kiri kanan, kita faktorkan dan sebagainya, dan akhirnya kita dapat ringkasan formula, iaitu X sama dengan A tambah profit bahagi P tolak B. Dalam keadaan profit itu perlu ada nilai lah. Okay, jadi kita simpan formula ni. Kita nak akan gunakan formula ni untuk penggunaan
kita akan gunakan sewaktu kita menjawab soalan CVP lah. Baiklah, kita akan lihat bagaimana kita menjawab soalan ini, iaitu perkiraan untuk bagaimana kita dapatkan break-even point. Mula-mula kita akan jawab soalan yang pertama, iaitu calculate break-even point menggunakan mathematical equation method. Okey, kita gunakan Px sama dengan Bx tambah A, itu formula untuk mathematical equation method. Dan kita gantikan 4 dengan P dan darab X. Dan gantikan B dengan RM2.50 tambah A gantikan dengan 600 dan kita ringkaskan kita punya pengiraan formula tu dan akhirnya X kita dapat nilai sebanyak 400 unit. Okey. Jadi untuk 400 unit, kalau soalan nak dalam bentuk RM, kita akan darabkan dengan selling price sebanyak RM4 dan nilai dia 1,006. Okey. Itu sahaja cara jawabnya dan kita akan cuba jawab soalan seterusnya, iaitu mengira net profit untuk 500 produce. Okey, gunakan formula yang sama tapi kita tambah profit, di mana profit sama dengan PX tolak BX tambah A. Profit sama dengan P ganti dengan 4 darab 500 kerana soalan nak production 500, B darab dengan 500 juga. Dan gantikan A dan akhirnya kita akan dapat profit sebanyak 150. Okey, simple saja kan? Okey. Dan akhir sekali kita akan jawab berapakah untung yang kita perlu dapat, berapakah unit yang perlu kita jual untuk dapatkan untung 300. Gunakan formula yang sama dan kita gantikan profit itu dengan 300, P kita ganti P RM4 dan B kita ganti dengan RM2.50 darab A tambah A 600. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan unit jualan itu sama dengan berjumlah 600 unit. Okey. Sekiranya soalan minta guna kaedah contribution margin, soalan yang sama kita guna kaedah contribution margin. Saya tunjukkan dulu jawapan yang kita buat guna mathematical method. Contribution margin hanyalah ringkasan kepada kaedah mathematical method. Dia macam shortcut. Jadi perhatikan. Lihat di sini. Inilah jawapan menggunakan kaedah contribution margin. Kan lebih mudah kan? Jadi jawapan dapat yang sama je. Okay, begitu juga kalau kita jawab soalan yang seterusnya guna ini adalah jawapan mathematical method dan kemudian kalau kita pakai contribution dia lebih simple dan jawapan pun dapat jawapan yang sama. Dan akhir sekali kita akan jawab soalan yang sama menggunakan yang ni mathematical method, panjangkan. So kita hanya ambil yang bawah tu saja. So kita akan gunakan itu saja. X sama dengan 600 tambah 300 dan jawapannya sama juga, 600 unit. Okey. Saya nak memperkenalkan konsep margin of safety. Apa itu? Dalam bahasa Malaysia adalah margin keselamatan. Apa itu margin keselamatan? Margin keselamatan, okey, nak gambarkan bagaimana, kita tunjuk graf fungsi kos. Okey, itu total cost, right? Dan ini adalah total revenue. Dan pertembungan di antara total revenue dengan total cost itu kita panggil break-even point kan? Okey, katalah titik break-even point itu kita namakan DX1 dekat paksi unit dan Y1 untuk kos yang berkaitan dengannya. Okey, pada X2 iaitu kita namakan X2 sebagai current sale. Maknanya sekarang kita jual pada nilai X2. Tak tahulah, mungkin lebih, maksudnya nilai yang lebih daripada break even lah. Dan pasangannya itu adalah Y2 iaitu kos berkaitan dengan X2. Jadi, margin of safety adalah jarak di antara X1 dengan X2 kalau dilihat dari segi unit dan kita panggil margin of safety. Dan jarak antara Y1 dengan Y2 kalau dilihat dari segi kos. Dan ini kita juga panggil margin of safety. Margin of safety itu adalah sebenarnya perbezaan di antara jualan sebenar ataupun expected jualan jangkaan dengan break even point. Dan dia menunjukkan sejauh mana syarikat boleh jatuh sampai bertemu titik kerugian. Itu margin of safety. Okey. Jadi kita lihat bagaimana kita nak kira margin of safety. Tapi sebelum itu, margin of safety boleh ditanya dalam 3 bentuk. Pertama dalam bentuk unit. Itu formula dia. Actual sale unit tolak BEP. Kedua dalam bentuk RM. Actual sale unit in RM tolak BEP unit in RM. Dan the last one, yang terakhir sekali, actual sale unit tolak BEP unit bahagi actual sale unit. Kita akan dapat margin of safety dalam bentuk peratus. Okey. Kita lihat bagaimana kita menjawab soalan margin of safety. So, dalam soalan ini telah diberikan nilai-nilai margin of safety, nilai-nilai sale pada break even.
Dan kita gunakanlah formula dia, actual sale unit tolak BEP kan. Jadi kita ambil dalam kes ni 7,200, kita tolak 5,000 unit, dapatlah 2,200. Dah, itu sajalah margin of safety dalam bentuk unit. Okey, margin of safety dalam bentuk RM pula, kita akan ambil RM tu. Dah dapat nilai 6820 tu adalah margin of safety dalam unit, dalam RM lah. Okey, jadi kata dan akhir sekali, bagaimana kita kira calculate margin of safety in ratio? Caranya ialah actual sale tolak BEP unit bahagi actual sale darab 100% kan? Okey, kita akan ambil 7,200 tolak 5,000, itu unit, bahagi dengan 7,000 actual sale dan kita darab 100%. Jadi kita dan tunjukkan jawapan dalam bentuk 3% lah, 30.56% dalam kes ni. Okey, itu saja untuk margin of safety. Dan bahagian terakhir dalam CVP analysis kita adalah kita panggil sensitivity analysis. Apa itu sensitivity analysis? Ia adalah analisis berkaitan bagaimana perubahan-perubahan pada satu-satu faktor dalam kos, contohnya seperti selling price, fixed cost dan variable cost, akan efek kepada kos, akan efek pada volume ataupun kos ataupun untung sesuatu syarikat. Okey, kita akan lihat soalan. Okey, ini soalan dia macam panjang sikit. Kita akan mula berjawab. Soalan yang pertama, dia akan minta bagaimana kita, apa itu break-even lah. Macam saya gunakan formula contribution margin, kaedah contribution margin. Dalam kes ini, fixed cost akan dibahagi dengan selling price. Cuma selling price dalam kes ni kita kena cari sikit lah. Sebab dia tak bagi dalam bentuk unit, kita kena bahagi dengan unit. Dalam kes ni, selling price 165,000 tu, kita ambil daripada nilai sale bahagi dengan 400 unit, kita dapat selling price. Dalam kes ni RM412.50. Masukkan dalam formula contribution margin method. Okey, lepas tu kita kira variable cost pula. 66,000 bagi 400 untuk dapatkan cost variable cost per unit, kita dapat 165 dan masukkan dalam formula contribution margin. Akhirnya kita akan dapat nilai X sebanyak 320 unit. Okey. Jadi kalau nak bentuk RM, kita darabkan 320 darab dengan RM RM412 selling price lah. So nilainya adalah 132,000. Okey. Seterusnya kita akan jawab B, iaitu calculate number of unit to be sold if syarikat itu untuk dapatkan keuntungan 50,490. Gunakan contribution margin method dan masukkan nilai yang ada untuk fixed profit tambah nilai profit, nilai untung bahagi dengan selling price yang dah dapat tolak dengan variable cost per unit. Okey. Jadi kita akan dapat unitnya adalah 524. Seterusnya kita akan jawab soalan sensitivity seterusnya. Yang ni bahagian sensitivity. Dia akan ada tunjuk perubahan. Dalam kes ni dia kata company ada beli mesin 140,000 tapi depreciation-nya 42,350. Dan ada pertambahan direct labor cost sebanyak RM10. Okey, bagaimana kita gunakan perubahan-perubahan ini dalam formula? Pertama, kita gantikan X itu, dia kata selling unit akan bertambah menjadi 550. Selling unit itu kita gantikan untuk X 550 sama dengan A. Okey, untuk A kita ambil yang 79,200 yang asal fixed cost, tambahkan dengan depreciation sahaja 42,350. Harus diingat machine cost adalah tidak ada kaitan dengan cost variable atau fixed kerana dia adalah pembelian aset, tak ada kena mengena. Okey, jadi kita akan tambahkan seterusnya dengan 19,800 iaitu profit, kerana dalam soalan ini dia kata dia nak maintain profit yang sama pada tahun tu lah. Kita akan bahagi dengan P kerana soalan minta apakah nilai baru untuk selling price. Okey, jadi P kita jangan letak nombor apa-apa lah. Kita tolakkan dengan variable cost yang dalam soalan ini variable cost kita 165. Cuma dia kata direct labor akan bertambah RM10 per unit. Jadi kita tambah RM10 lah sebab direct labor adalah salah satu variable cost. Okey, jadi kita akan bawa nilai P itu ke kiri untuk mudahkan kita dapat nilai, dan akhirnya nilai P kita adalah 432. Jadi ini adalah selling price yang baru untuk kesan daripada perubahan-perubahan kos tadi lah. Okey, jadi kita akan jawab soalan yang terakhir, iaitu dia kata kalau dia jual 400 dan dia berniat untuk beri diskaun RM37.50 dan nak tambah pula dengan promosi RM30,000, dia boleh kata perbuatan kenaikan kos ini akan menghasilkan jualan yang meningkat sebanyak 60%. Okey, dia kata boleh tak terima cadangan ni. Okey,
kita guna formula contribution margin method tadi dan kita gantikan X itu kepada 160% kerana dikata nilainya akan meningkat sebanyak 60%. Jadi kita tambah 100 untuk menunjukkan peningkatan lah. Darabkan dengan 400 unit yang asal sama dengan 79,200 fixed cost yang asal, tambahkan dengan 30,000 kerana promotion itu unless stated otherwise memang kita anggap fixed cost, dan tambahkan dengan profit. Profit tak ada dalam kes ni, tak disebut. Jadi kita biarkan profit begitu saja dan kita akan bahagikan dengan selling price. Sekiranya tidak disebut, maknanya selling price tidak berubah, RM412.50. Tolak dengan variable cost 165, dan disebabkan diskaun ada berlaku pertambahan variable cost lah, sebab diskaun per unit tu maknanya menunjukkan ia variable cost. Jadi tambah RM37.50. Okey, jadi kita akan dapatkan nilai profit. Jadi dalam kes ini profit yang kita dapati adalah sebanyak 25,200. Okey, ini adalah expected profit yang kita akan dapat apabila kita menggunakan cadangan-cadangan perubahan kos tadilah, dan kita bandingkan dengan profit yang sekarang 19,800 dan kita perhatikan ada peningkatan sebanyak 5,400. Jadi disebabkan peningkatan ini bermakna kita bercadang dan kita memberi nasihat bahawa syarikat cadangan ini boleh diterima untuk kebaikan syarikat pada umumnya lah. Okey, jadi itu sahajalah cara pengiraan sensitivity analisis dan melengkapkan teori-teori CPP analisis untuk topik kita pada kali ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.